dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi hari ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasar pada persidangan kali ini. Daripada pihak kerajaan, dari pasukan SMK Alam Beraja, diwakili oleh Yang Amat Berhormat Siti Surhaina binti Hanafi selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Yang Berhormat Rishmita Anak Perempuan Guna Tunggal selaku Menteri Kedua. Seterusnya, dipersilakan Muhammad Haikal Zuhairi bin Zamri selaku Menteri Ketiga. Yang Berhormat Muhammad Raya Rizki bin Muhammad Khairul Fandi, Menteri Keempat. Dan akhir sekali, Yang Berhormat Muhammad Ikram bin Muhammad Sa'id, Menteri Kelima. Pihak pembangkang dari pasukan SMK Serta Kompleks diwakili oleh Nur Alia Shazwina binti Muhammad Rusdi. Salam Ketua Pembangkang. Seterusnya, Yang Berhormat Kul Alia Umairah binti Abdul Rahman. Salam Pembangkang Kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Syahir bin Sukaristi. Salam Pembangkang Ketiga. Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Amirul Firdaus bin Nur Azmi. Salam Pembangkang Keempat. Dan akhir sekali, Yang Berhormat Atrisha Materzibilia Layam anak Andrew Vincent. Salam Pembangkang Lima. Dengan penuh takzimnya diperkenalkan Puan Rosmini binti Mamat dari SMK Palu 7 Pelda merangkap ketua panel juri. Seterusnya, Puan Nur Adlina binti Mat Nasir dari SMK Batu Kikir Model Khas dan Puan Nur Azlin binti Sukaini dari SDPI Jempol. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada persidangan kali ini ialah teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin kecemerlangan murid. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasar kepada sidang Dewan yang dihormati. Kita mulakan kiranya bahasan pada kali ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Siti Surhaina binti Hanafi tampil untuk mengemukakan usul pembahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan usul tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan pihak kerajaan bagi usul pada hari ini. Bersama saya ialah Menteri Kedua dan Menteri Ketiga yang masing-masing akan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan hujah pihak kerajaan akan disampaikan dengan jelas, tersusun dan berasaskan realiti pendidikan semasa. Saya selaku Perdana Menteri akan bertanggungjawab untuk mendefinisikan usul dan membina kerangka perbahasan agar Dewan ini tidak tersasar daripada isu sebenar serta memastikan perdebatan ini berpaksikan fakta, bukan andaian kosong.
Rakan saya Menteri Kedua pula akan membawa hujah utama pihak kerajaan, iaitu bagaimana AI dapat menjamin kecemerlangan murid melalui peningkatan kefahaman pembelajaran yang lebih efektif dan berkesan berbanding pendekatan lama yang semakin tidak relevan dengan keperluan murid hari ini. Manakala Menteri ketiga di sana pula akan mengukuhkan keseluruhan hujah kerajaan serta menangkis hujah pihak pembangkang yang sering kelihatan yakin tetapi sebenarnya longgar apabila diuji dengan realiti semasa dunia pendidikan. Warga Dewan sekalian, kami tidak datang dengan hujah kosong atau ketakutan terhadap perubahan. Kami datang dengan fakta, realiti dan arah masa depan pendidikan yang tidak boleh lagi dinafikan oleh sesiapa. Bak kata linggo anak muda, bila dunia dah maju ke depan, jangan kita masih duduk takut lawa. Jika pihak pembangkang masih mahu berpegang kepada hujah lama yang tidak berpijak pada perkembangan dunia sebenar, maka jelas mereka sedang mempertaruhkan masa depan murid hanya kerana enggan menerima perubahan. Tuan Yang di-Pertua, pihak kerajaan tidak gentar untuk mempertahankan usul ini kerana kami berdiri di sisi kemajuan dan kemajuan tidak pernah menunggu mereka yang takut untuk berubah. Tuan Yang di-Pertua, izinkan pihak perwakilan kerajaan untuk membuka hujah dengan sebuah pantun. Bunyi bising burung berkicauan, bunyinya sahaja memecah kesunyian. AI menjadi satu panduan, bukan alasan menjadi halangan. Tuan Yang di-Pertua, barisan hakim yang dihormati serta para hadirin sekalian, dalam era globalisasi dan ledakan teknologi, kita tidak boleh lagi bergantung kepada kaedah pendidikan tradisional semata-mata. Kita bukan lagi hidup di zaman kapur dan papan hitam. Dalam realiti hari ini, sesiapa yang menolak teknologi sebenarnya sedang memilih untuk ketinggalan. Pihak kerajaan mentakrifkan kecerdasan buatan AI sebagai teknologi pintar yang berupaya melaksanakan fungsi intelektual manusia seperti memahami, menganalisis, belajar dan membuat keputusan secara lebih pantas, konsisten dan berskala besar. Maka saya dari perwakilan kerajaan dan memegang mandat selaku Perdana Menteri akan saya bawakan usul ini ke arah transformasi pendidikan negara melalui kecerdasan buatan AI bagi melonjakkan mutu pendidikan Malaysia ke peringkat global sekaligus memastikan setiap murid Malaysia mampu bersaing di pentas dunia tanpa ketinggalan dalam arus teknologi global. Tuan Yang Berhormat, bolehkah Yang Berhormat bentangkan ketersediaan kerajaan dalam menangani kebincangan AI? Mohon respon Yang Berhormat. Maaf, boleh ulang soalan? Bolehkah Yang Berhormat bentangkan kepada kami apakah ketersediaan kerajaan dalam menangani kebincangan AI? Yang Berhormat, sebelum AI didedahkan kepada para pelajar, AI semestinya akan ditapis oleh Kementerian Digital dan Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan supaya dapat memastikan murid-murid ini tidak terpesong daripada pendidikan yang sebenar. Izinkan saya untuk meneruskan.
Tuan Yang di-Pertua, hujah pertama yang akan diketengahkan oleh perwakilan kerajaan ialah AI berperanan besar dalam meningkatkan keberkesanan guru sekaligus memperkukuh keseluruhan sistem pendidikan dan kecemerlangan murid. Warga Dewan sekalian, kita perlu faham bahawa dalam realiti sistem pendidikan hari ini, guru bukan sahaja mengajar di dalam kelas tetapi turut dibebani dengan pelbagai tugas lain seperti menyimak bahan latihan, menyediakan bahan pengajaran, merekod prestasi murid dan kerja pentadbiran. Tuan Yang Berhormat, bagaimana kerajaan mahu memastikan AI tidak menggantikan peranan guru secara perlahan-lahan dalam proses pendidikan? Mohon respon Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat, AI tidak mempunyai empati, nilai moral atau interaksi manusia. Jika AI boleh menggantikan guru, mengapa kita masih perlukan sekolah fizikal, perbincangan kelas dan pendidikan karakter? Jelas, AI hanya alat, bukan manusia. Warga Dewan sekalian, beban kerja ini secara tidak langsung menghadkan masa dan tenaga guru untuk memberikan tumpuan sepenuhnya kepada aspek yang paling penting, iaitu pengajaran berkualiti dan bimbingan individu kepada murid. Maka di sinilah AI memainkan peranan yang sangat penting. Menolak AI dalam pendidikan bukanlah langkah berhati-hati, tetapi satu bentuk keengganan untuk bergerak seiring dengan perkembangan semasa, dan ia jelas menunjukkan bahawa pihak yang menolak AI dalam pendidikan bukanlah sedang melindungi masa depan pelajar, tetapi sedang mengunci mereka dalam sistem lama yang semakin tidak relevan dengan keperluan dunia moden. Sekian, terima kasih. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan tadi. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Nur Alia Syazwina binti Muhammad Rasbi selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan usul bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, delegasi kerajaan Provinsi Pembangkang serta seisi Dewan yang sudi bersidang pada hari ini. Selamat bersidang kesemuanya. Warga Dewan sekalian, hadirnya perwakilan pembangkang pada hari ini bukanlah untuk meningkatkan kehebatan teknologi moden yang gah diperkatakan, tetapi untuk mengajak sidang Dewan sekalian menilai secara realistik sama ada teknologi kecerdasan buatan benar-benar menjadi pemakan kecemaran murid atau membawa lebih banyak risiko berbanding manfaat. Oleh itu, saya selaku Ketua Pembangkang pada hari ini berdiri teguh membangkang usul perbahasan yang berbunyi penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI pembangkit kecemerlangan murid. Kami di meja perwakilan pembangkang percaya bahawa hakikatnya penggunaan AI dalam pendidikan belum mampu menjamin kecemerlangan murid secara menyeluruh. Tuan Yang di-Pertua, secara asasnya
Sebenarnya, kami tidak menolak definisi umum teknologi kecerdasan buatan, iaitu sistem pintar yang boleh meniru keupayaan manusia. Namun persoalannya di sini, adakah benar AI mampu menjadi pemangkin kecemerlangan murid? Sepatutnya, tarifan frasa kecemerlangan murid bermaksud alat yang terbukti meningkatkan pencapaian akademik, sosial dan potensi murid secara seimbang. Namun, dalam konteks realiti hari ini, AI lebih banyak digunakan untuk tugasan ringkas seperti menyiapkan kerja sekolah secara segera, bukan sebagai platform pembinaan ilmu yang kukuh. Justru, tarifan pemangkin kecemerlangan yang digembar-gemburkan kerajaan adalah kabur dan idealistik. Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan gerak kerja utama saya, iaitu membidas hujah Perdana Menteri sebentar tadi. Baiklah, sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa AI berperanan penting dalam memperkasa guru serta mengukuhkan kecemerlangan murid. Warga dewan sekalian, sekarang ni nampak sangat kerajaan langsung tak faham usul kita pada hari ini. Kerana apa? Usul kita membincangkan tentang murid, bukan guru. Guru langsung tiada kaitan. Satu lagi persoalan, bagaimana AI boleh mengukuhkan kecemerlangan murid, sedangkan banyakkan dengan negatif di dalamnya. Hal inilah yang kerajaan perlu selesaikan. Saya bawakan satu fakta. Laporan oleh OECD 2021 mendapati penggunaan teknologi tanpa kawalan boleh menurunkan keupayaan pelajar dalam menyelesaikan masalah kompleks. Berdewan sekalian, selesai membidas. Tuan Yang di-Pertua, pihak pembangkang telah meletakkan satu premis yang kukuh bahawa penggunaan AI bukan pemangkin kecemerlangan murid. Sebaliknya, berpotensi menjejaskan pembentukan jati diri, kemahiran insaniah dan daya kritis. Bakat pepatah, yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Hasrat kecemerlangan tidak tercapai, malah nilai penting pendidikan tergadai. Dengan itu, dalam membuka minda delegasi kerajaan pada hari ini, saya selaku Ketua Pembangkang akan membawa hujah pertama, seterusnya pembangkang kedua akan membawa hujah kedua dan ketiga, dan pembangkang ketiga akan bergandeng bahu dalam menegakkan kebenaran, seterusnya membangkang pencaturan songsang delegasi kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, sesi perkenalan telah berlalu, sidang pentarifan pun sudah diperjelas. Kini, kami selaku pembangkang akan membawakan hujah pertama kami dengan rangkai kata peniruan berleluasa, kreativiti tidak terbina. Saya ulang, peniruan berleluasa, kreativiti tidak terbina. Tuan Yang di-Pertua, bayangkan seorang pelajar yang diberikan kalkulator canggih yang mampu menyelesaikan semua soalan matematik dalam beberapa saat. Pada awalnya, dia merasa bangga kerana dapat menjawab dengan cepat. Namun, lama-kelamaan, tanpa sedar, dia tidak lagi mengingati asas tambah, tolak, darab, bahkan bahagia warga dewan sekalian. Akhirnya, apabila kalkulator itu tiada, dia menjadi keliru dan gagal menyelesaikan soalan mudah. Warga dewan sekalian, omongan kami bukan sekadar tinggi kosong. Kami datangkan dengan dua kes fakta. Kes fakta yang pertama, menurut laporan The Star 2024 dengan izin Tuan Yang di-Pertua, sejak Tunisia memperkenalkan fungsi pengesanan AI, lebih 22 juta tugasan pelajar di seluruh dunia dikesan mempunyai kandungan AI, dengan kira-kira 11% daripadanya terdiri lebih 20% tulisan AI. Fenomena ini tidak hanya berlaku di universiti, malah mula menjalar ke peringkat sekolah menengah, kerana murid kini terdedah kepada aplikasi AI seperti ChatGPT, Quillbot dan Grammarly sejak di bangku sekolah lagi. Di Malaysia sendiri, guru melaporkan bahawa semakin ramai murid menyerahkan tugasan karangan, laporan dan kerja khusus yang terlalu sempurna sehingga gaya bahasanya tidak sesuai dengan tahap umur mereka. Ada murid menulis esei seolah-olah penulis akademik, tetapi apabila ditanya secara lisan, mereka gagal menjawab. Kerana apa? Kerana tidak benar-benar memahami
isi yang dikemukakan. Baiklah, fakta kes kedua. Kajian antarabangsa menunjukkan bahawa 70% pelajar sekolah menengah menggunakan model bahasa besar seperti ChatGPT untuk tugasan termasuk bahasa, sejarah dan matematik. Mereka juga mengadu tentang kesilapan fakta dan kekurangan nasional. Tuan yang dipertua, ibarat pokok yang daunnya hijau subur kerana baca segera, tetapi akarnya rapuh. Begitulah murid yang nampak cemerlang di atas kertas kerana AI, tetapi hakikatnya rapuh dalam ilmu sebenar. Bak kata peribahasa, bagai pahat dengan penukul. Murid hanya bergerak apabila dibantu teknologi tanpa daya fikir asli mereka sendiri. Maka, jelaslah tuan yang tertua, penggunaan AI bukanlah pemancing kecemerlangan. Sebaliknya, pemancing peniruan. Murid tidak lagi belajar untuk memikir, tetapi hanya belajar untuk menyalin semata-mata. Oleh itu, setelah ditimbang dengan masa akal, difikir dengan waras, penggunaan AI bukanlah pemancing kecemerlangan murid, malah ancaman kepada integriti pendidikan. Dengan itu, lantas kami katakan, Tuan Yang Dipertua, mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat selaku Ketua Pembangkang atas bujang yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan Parlimen, sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Bishmita Anak Perempuan Gunung Singkep, Menteri Kedua Kerajaan, untuk mengumumkan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, para hakim yang bijaksana, rakan-rakan yang saya berhormat daripada pihak kerajaan, barisan, pembangkang dan seterusnya, ahli-ahli dewan yang saya sekalian. Terima kasih kepada Ketua Pembangkang atas pernyataan sebentar tadi. Tuan Yang Dipertua, saya sebagai Menteri Kedua pastinya menolak definisi usul yang telah diberi oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Jadi, saya sebagai Menteri Kedua berdiri sini untuk mengemukakan definisi yang telah diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu pihak kerajaan mentakrifkan kecerdasan buatan AI sebagai teknologi pintar yang berupaya melaksanakan fungsi intelektual manusia seperti memahami, menganalisis dan membuat keputusan secara lebih pintas dan konsisten serta berskala besar. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk membidas hujah pihak pembangkang terlebih dahulu. Pihak pembangkang mengatakan sekiranya murid menggunakan AI, murid akan menghilang daya pemikiran kreativiti. Tetapi AI hanyalah alat bantuan pembelajaran, bukannya pengganti pemikiran manusia. Murid masih perlu menggunakan kemahiran berfikir untuk menilai maklumat yang diberikan oleh AI. Jika digunakan dengan bimbingan guru, AI sebenarnya dapat meningkatkan daya pemikiran kritis murid. Apabila murid berhadapan dengan AI, Yang Berhormat, Yang Berhormat, apakah mekanisme kerajaan untuk mengesan plagiat AI? Mohon respon.
AI akan memberikan jawapan yang sama berulang kali juga, tetapi yang berkesannya guru. Izinkan saya untuk meneruskan. Tuan Yang di-Pertua, punca pertama yang akan dikemukakan oleh saya sebagai menteri kedua ialah AI dapat membantu murid memahami pelajaran dengan lebih efektif dan cepat. Dalam konteks pendidikan moden, kaedah pembelajaran yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada isi pelajaran, tetapi juga cara penyampaian. Apabila sesuatu pendekatan dapat membantu murid memahami pelajaran dengan lebih cepat dan efektif, iaitu secara langsung meningkatkan kualiti pendidikan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana AI mampu memberikan penerangan secara interaktif mengikut tahap pemahaman murid. Apabila kerajaan memperkenalkan pendekatan Laluan yang berhormat, sejauh mana kerajaan yakin bahawa AI tidak akan menggantikan peranan emosi dan moral seorang guru yang tidak mungkin dapat ditiru oleh sebuah kod komputer? Mohon respon. Kerana teknologi tidak mempunyai perasaan dan hati. Izinkan saya untuk meneruskan. Apabila kerajaan memperkenalkan pendekatan pendidikan yang lebih tersusun seperti penggunaan modul standard, bahan pembelajaran digital dan pembelajaran berfasa, ini yang sebenarnya membantu otak murid untuk memproses maklumat dengan lebih mudah. Dalam istilah mudah, murid tidak tertekan untuk memahami terlalu banyak perkara dalam satu masa. Ini menjadikan proses belajar lebih pantas kerana otak tidak perlu meneroka atau menyusun sendiri maklumat yang bercelarut. Seterusnya, hujah yang kedua ialah AI melahirkan murid yang berfikiran kritis dan berdaya saing. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menekankan pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pendidikan. Dalam konteks ini, AI bukan sekadar alat untuk memberi jawapan semata-mata, tetapi menjadi rakan berfikir yang mencabar murid untuk menilai, menganalisis dan membuat keputusan sendiri. Apabila murid menggunakan AI, mereka tidak boleh menerima maklumat secara pasif. Sebaliknya, mereka perlu menilai sama ada jawapan itu betul ataupun tidak. Sebagai contohnya, dalam subjek seperti matematik maupun sains, AI boleh bertindak sebagai tutor peribadi yang memberikan soalan lanjutan yang lebih mencabar berdasarkan tahap penguasaan murid. Jika murid berjaya menyelesaikan soalan aras asas, algoritma AI akan meningkatkan tahap kesukaran secara automatik ke aras yang lebih tinggi. Jelaslah bahawa penggunaan teknologi kecerdasan buatan membawa banyak manfaat kepada murid dari segi pembelajaran, kefahaman serta pencapaian akademik. AI bukanlah sekadar ancaman, sebaliknya pemangkin kecemerlangan murid jika digunakan secara bijak dan terkawal. Kesimpulannya, kami di pihak kerajaan kekal teguh AI adalah pemangkin kecemerlangan yang nyata, bukan sekadar angan-angan. Marilah kita pilih kemajuan, marilah kita pilih masa depan dan marilah kita sokong usul ini demi kegembiraan anak bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Rishmita Anak Perempuan Gurasinghe.
artikel yang semakin hangat dibahaskan ini diteruskan lagi. Dan ini saya mempersilakan Ku Alisha Umairah binti Abdul Rahman selaku yang berhormat pembangkang kedua untuk mengemukakan tindasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan yang berhormat. Cuba suara. Terima kasih yang dipertua umpama nakoda. Barisan para hakim, bak pelita bicara, proksi kerajaan, seterusnya pergedian yang saya muliakan. Bangkitnya saya selaku pembangkang kedua akan meneruskan agenda Ketua Pembangkang bagi membangkang usul yang digagaskan, iaitu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI pembangkit kecemerlangan murid. Tuan Yang Dipertua, tanpa melengahkan masa, izinkan saya mulakan gerak kerja utama. Sebentar tadi Yang Berhormat Menteri Kedua dengan hujah ketiga pihak kerajaan menyatakan bahawa AI melahirkan murid berfikiran kritis. Yang Berhormat, seolah belum duduk sudah terluncur. Hujah Yang Berhormat nyatakan jelas kabur. Kerana menurut kajian oleh Stanford University 2022 mendapati pelajar cenderung menerima jawapan daripada AI tanpa menilai kesahihannya. Maka mana logiknya Yang Berhormat? Menerusi hujah kedua, Menteri Kedua sebentar tadi menyatakan bahawa AI membantu murid faham pembelajaran. Yang Berhormat lantas menyuarakan hujah yang rapuh dengan mengatakan seperti demikian. Mana logiknya jika mereka meniru dan timbulkan ketagihan? University of Cambridge 2023 bimbang terhadap peningkatan plagiarisme akibat AI yang dibanggakan. Maka benarkah AI bantu murid nak faham sesuatu mengambil masa yang lama? Yang Berhormat, kita teruskan kepada Perdana Menteri di sebelah sana. Beliau mengatakan bahawa AI berperanan dalam meningkatkan keberkesanan guru dan meningkatkan kecemerlangan. Tuan Yang Dipertua, hujah beliau sebentar tadi melihatkan beliau seperti seorang yang katak bawah tempurung. Yang Berhormat, tahukah sebenarnya AI membebankan guru untuk menyimak latihan dan tugasan yang diberikan. Kerana apa? Murid meniru bulat-bulat. Maka saya buktikan melalui International Baccalaureate Organism menyuarakan kebimbangan terhadap keaslian kerja pelajar. Maka saya kira hujah dari pihak sana amat rapuh. Tuan Yang Dipertua, kita tinggalkan dahulu hujah penuh berhelah delegasi kerajaan untuk memberi laluan kepada kami bagi mengemukakan hujah dalam menegakkan pilihan kami untuk mendedahkan kepincangan AI dalam generasi kini. Hujah kedua kami bertunjang ke rangkai kata kandungan negatif, kecemerlangan tidak produktif. Tuan Yang Dipertua, bayangkan sebuah taman yang indah dipenuhi warna-warni. Jika disiram dengan air bersih, maka tumbuhlah bunga yang cantik dan indah. Namun jika air yang disiram mempunyai racun, maka matilah bunga tersebut. Kita samakan juga dengan AI. Maka jika kandungan negatif masuk dalam AI, hilanglah kualiti pembelajaran dan kecemerlangan. Yang Berhormat, fakta kes pertama, menurut laporan UNESCO 2023, lebih 60% pelajar yang terdedah kepada kandungan tidak bermuara di internet menunjukkan penurunan tumpuan pelajar serta gangguan emosi. Kandungan negatif seperti bahan lucah, maklumat palsu, ujaran kebencian dan budaya hedonisme merosakkan fokus akademik. Hal ini menjadikan kecemerlangan yang dicapai bukanlah kecemerlangan yang produktif, tetapi sekadar ilusi kerana pelajar tidak benar-benar berkembang dari segi ilmu pengetahuan dan nilai diri. Tuan Yang Dipertua, kini menyusul hujah yang ketiga, iaitu ketagihan melampau, kecemerlangan tidak terjangkau. Saya ulang, ketagihan melampau, kecemerlangan tidak terjangkau. Bayangkan seorang pelajar diberi sebatang pensel ajaib. Ketika dia mempunyai pensel itu, dia dapat menyalin jawapan dengan tepat dan benar. Tetapi bila pensel itu hilang,
Dia tidak dapat lagi menulis walaupun satu huruf. Inilah yang dikatakan tidak menepati hasrat. Mereka tidak lagi mengasah bakat dan potensi diri. Sebaliknya, menjadi hamba kepada teknologi. Inilah yang menjadikan kecemerlangan sebentar tadi semakin jauh dalam jangkauan. Saya buktikan melalui fakta kes pertama. Menurut laporan UNESCO 2023 dalam AI and Education Guidance for Policy Makers, dengan izin Tuan Yang Dipertua, penggunaan AI tanpa kawalan boleh melemahkan daya fikiran dan pemikiran kritis murid kerana mereka cenderung menyalin jawapan tanpa memahami proses asli. Kajian tersebut menegaskan bahawa murid yang terlalu bergantung pada AI menunjukkan penurunan dalam kemahiran menyelesaikan masalah, kreativiti dan kritis. Akibatnya, kecemerlangan yang dikatakan tidak dicapai lebih sekadar bayangan kosong kerana ia tidak datang daripada usaha intelek murid sendiri, sebaliknya bergantung kepada teknologi. Fakta kes kedua, ketidihan menyebabkan hilang disiplin dan belajar dan prestasi merosot. Kajian oleh American Psychological Equation dengan izin Tuan Dipertua mendapati bahawa remaja yang ketagih menggunakan teknologi pintar berasaskan AI dan algoritma cadangan menghabiskan perhatian 5 hingga 7 jam sehari pada aplikasi tidak produktif. Akibatnya, masa belajar berkurang dengan secara drastis, tahap tumpah menurun dan prestasi akademik jatuh. Yang berhormat, fenomena ini membuktikan bahawa ketagihan melampau terhadap AI bukanlah laluan ke arah kecemerlangan, malah ia adalah satu perangkap yang menjatuhkan murid dari pencapaian sebenar. Justru itu, jelaslah bahawa kandungan negatif bukan sahaja menjejaskan tumpuan belajar, malah menjadi kecemerlangan murid palsu dan tidak produktif. Lebih membimbangkan, ketagihan melampau terhadap AI boleh menjadi kecemerlangan murid hanya sekadar impian yang tidak kelihatan. AI sepatutnya menjadi pemakin, akhirnya bertukar menjadi belenggu yang melemahkan daya usaha, disiplin dan kebayaan sebenar murid. Maka usul bahawa penggunaan kecerdasan buatan AI menjadi pemangkin kecemerlangan murid. Wajar kita tentang satu persatu warga dewan sekalian. Kami, delegasi pembangkang hadir pada hari ini, bukanlah ini menolak perubahan yang berhormat, tapi kami khawatir perancangan tanpa kekuatan, umpama yang dikejar tak dapat, yang dikendong pula berciciran, maka lantas kami katakan, Tuan Dipertua mohon terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Muhammad Haikal Zuhairi bin Zamri, Menteri Ketiga Pihak Kerajaan, untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuh kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Suka saya mulakan perbahasan ini dengan serangkap pantun. Keris disimpan bermaksud petala, rahsia disimpan sehingga mati. Berdiri di sini untuk membela, usul diterima sememangnya pasti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Dipertua
rakan-rakan perwakilan barisan kontradiksi yang membawa hujah yang goyah di seberang sana. Seterusnya, sidang dewan sekalian, salam sejahtera dan salam bersidang semua. Selaku yang berhormat Menteri ketiga, pada hari ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Barisan Pembangkang kerana yang pertama, Barisan Pembangkang telah gagal untuk membahas tentang definisi sebenar tajuk perbahasan kita pada hari ini, iaitu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin kecemerlangan murid. Kedua, pihak pembangkang hanya membidas di atas angin sepoi-sepoi bahasa dan tidak menyentuh definisi AI yang sebenar, iaitu AI sebagai teknologi yang berupaya melaksanakan fungsi intelektual manusia dan bukannya sekadar meniru seperti membantu untuk menganalisis tahap atau kemahiran individu atau membantu menyelesaikan suatu masalah. Yang berhormat Ketua Pembangkang telah mengemukakan sebuah hujah. Namun, hujah tersebut kurang tepat kerana tidak mengambil kira realiti semasa. Hujah yang berhormat Ketua Pembangkang mengatakan AI sebagai platform untuk menyiapkan kerja yang diberikan oleh guru. Sebenarnya, AI bukan sahaja platform untuk murid sekadar meniru, tetapi AI memberikan mereka jalan penyelesaian yang lebih mudah, terperinci dan tepat. Selain itu, mereka juga berusaha mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan tugas mereka, bukan sekadar meniru. Murid tidak bergantung sepenuhnya pada AI kerana asasnya daripada pengajaran guru juga. Silakan yang berhormat. Ya, silakan. Jika AI benar-benar pembangkit kecemerlangan, mengapa tiada kajian logik tuna nasional yang menunjukkan peningkatan konsisten prestasi pelajar sejak pelaksanaan AI? Mohon komentar yang berhormat. Sebenarnya, pada dasarnya AI tidak membawa apa-apa keburukan kerana AI itu ialah neutral. Yang menyalahgunakan AI ada terletak pada individu sendiri. Sama ada individu itu memilih untuk ke jalan yang lebih baik ataupun ke jalan yang membawa kepada keburukan. Saya teruskan. Ketua Pembangkang juga ada menyatakan tentang kesilapan fakta. Sebenarnya yang menjadi masalah bukan AI semata-mata, tetapi cara pengguna menyemak maklumat tersebut. Jika begitu, buku teks juga boleh ada kesilapan. Laman web manusia juga boleh beri fakta yang salah. Di sini saya berikan berdua. Kajian Common Sense Media pada tahun 2023 mendapati lebih 60% murid menggunakan AI hanya untuk menyalin jawapan, bukan mencipta idea baru. Di Malaysia, pensyarah Universiti Malaysia turut mengingatkan bahawa AI menjadikan murid pasif. Yang berhormat. Maaf. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah pada kesalahan etika individu itu sendiri. Jika pihak pembangkang menyalahkan AI kerana murid meniru, bagaimana dengan murid yang rajin tetapi cemerlang ketika menggunakan AI? Saya akan meneruskan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu MOSTI, melancarkan garis panduan tadbir urus dan etika AI yang menekankan prinsip ketelusan, accountability dan keadilan. Seterusnya, suka untuk saya membangkang hujah yang dibahaskan oleh pembangkang kedua, iaitu kandungan tidak sesuai dan kandungan yang negatif. Sejarah menunjukkan setiap teknologi baru akan dipersoalkan masalahnya. Namun yang membezakannya bagaimana kita mendidik pengguna, bukan menolak kemajuan. Namun begitu, kita perlu mencari cara untuk mengatasi masalah.
Jika kerajaan yakin AI tidak memberi kesan negatif jangka panjang, apa justifikasi empirikal yang menolak kemungkinan learning dependency syndrome dalam kalangan pelajar? Mohon respon. Saya teruskan dengan hujah saya. Kita ambil contoh menghasilkan sebuah aplikasi dengan fungsi keselamatan yang tinggi. Hal ini supaya jika terdapat pengguna yang menyalahi etika seperti sabar sebentar. Okey, dipersilakan Yang Berhormat. Namun, UNESCO 2023 menegaskan algoritma AI syarat dengan bias barat yang boleh menghakis budaya ketempatan. Malaysia kini pula melaporkan kebimbangan guru bahawa kandungan AI tidak selaras dengan kurikulum Malaysia. Walaupun ada garis panduan, penapisan Terima total kasih Yang Berhormat. Jika murid atau pengguna ingin mendapatkan maklumat yang tepat, sebenarnya pengguna perlu menggunakan arahan yang betul untuk teknologi kecerdasan buatan AI memberikan jawapan yang tepat mengikut kehendak pengguna. Saya teruskan, seperti tadi saya kata, menghasilkan satu aplikasi di mana yang mempunyai fungsi keselamatan yang tinggi. Hal ini supaya jika terdapat pengguna yang menyalahi etika seperti konten yang tidak bersesuaian dengan umur atau individu yang mempelajari perkara yang boleh mencetuskan konflik dapat dielakkan. Bagi menguatkan hujah yang didebatkan pada hari ini, suka saya mengatakan AI pemangkin kecemerlangan murid membawa maksud kecerdasan buatan menjadi alat yang mempercepat, memperkukuh dan membantu perkembangan murid dalam pelbagai aspek pembelajaran seperti akademik, kreativiti dan penyelesaian. Saya tegaskan sekali lagi, AI dapat memacu kecemerlangan murid melalui peningkatan kreativiti dan pemikiran kritis. AI membantu murid menghasilkan idea baharu dan menyelesaikan masalah dengan lebih kreatif. Contohnya, dalam projek sekolah, murid boleh menggunakan AI untuk mencari idea inovatif dan membuat analisis yang lebih mendalam. Hal ini demikian kerana membantu pelajar menjana idea, mencari maklumat dan menghasilkan projek dengan lebih inovatif. Menurut kajian dalam bidang pendidikan digital, penggunaan teknologi interaktif seperti AI dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi kerana mereka lebih aktif meneroka serta menyelesaikan masalah secara kendiri. Tuntasnya, teknologi AI memang sangat penting dalam dunia moden sekarang kerana setiap perkara yang dilakukan pasti memerlukan AI sebagai pembantu kecemerlangannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muhammad Haikal Zuhairi bin Zamri. Perbahasan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuh kes pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Syahir bin Sulkardi. Cuba suara. Terima kasih buat Tuan Jadi Pertua, Pimpinan Hakim yang arif lagi berkarisma, Delegasi Kerajaan Proksi Pembangkang
Seterusnya, ahli-ahli dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat bersidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Tuan Yang di-Pertua, memegang mandat selaku pembangkang ketiga pada hari ini, izinkan saya melakukan dua obligasi yang utama. Yang pertama, membidas kesilapan demi kesilapan yang dibawa daripada meja perwakilan kerajaan. Seterusnya, mengukuhkan tiang seri hujah yang dibawa daripada meja perwakilan pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, kita terus bongkar kesilapan di meja perwakilan kerajaan. Sebentar tadi, bangkitnya Menteri ketiga pada hari ini telah membidaskan 3 hujah daripada meja perwakilan pembangkang. Yang pertama, pada hari ini beliau membidas peniruan. Namun, apa balas Menteri ketiga pada hari ini? AI memberikan jalan penyelesaian yang tepat. Maknanya pada hari ini, murid-murid boleh mengambil jawapan tersebut, Tuan Yang di-Pertua. Namun, harus diingatkan kepada isi Dewan sekalian, disebabkan itulah berlakunya plagiat di dalam AI sidang Dewan sekalian. Itulah yang kami bangkitkan sidang Dewan sekalian. Seterusnya, kandungan negatif. Apa balas Menteri ketiga pada hari ini? Beliau kata ada garis panduan, Tuan Yang di-Pertua. Namun, segala garis panduan yang dikatakan di meja perwakilan kerajaan tidak menjamin bahawa AI tidak mempunyai kandungan negatif, Tuan Yang di-Pertua. Makna kata pada hari ini, jika ada garis panduan pun tetapi tidak diikuti, tidak bermakna sidang Dewan sekalian. Dan hujah yang ketiga, ketagihan, Tuan Yang di-Pertua. Namun Menteri ketiga pada hari ini tak balas, Tuan Yang di-Pertua. Kali ini Tuan Yang di-Pertua, nampak sangat beliau setuju dengan kami, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, kita tinggalkan dahulu Menteri ketiga untuk mengisafi dosa yang telah dilakukan. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, bangkit pula Menteri kedua pada hari ini telah membawakan 2 hujah yang pincang. Yang pertama, melahirkan murid berfikiran kritis dan berdaya saing, Tuan Yang di-Pertua. Bagaimana kita nak mengukur pemikiran kritis ini semakin bertambah, sedangkan pada hari ini DAI memberikan jawapan yang pantas dan menyebabkan murid-murid hanya meniru. Hasilnya apa, sidang Dewan sekalian? Murid-murid akan bergantung kepada teknologi AI. Dan akhirnya, apabila contohnya, apabila sewaktu peperiksaan beliau tidak dapat menjawab soalan kerana hanya bergantung kepada AI, sidang Dewan sekalian. Dan kami buktikan, Tuan Yang di-Pertua, laporan Edwig 2024 menyatakan 54% guru DAS menyatakan murid mereka kurang kritis untuk berfikir, sidang Dewan sekalian. Kerana apa? Menyalin bulat-bulat jawapan daripada AI, sidang Dewan sekalian. Makna kata pada hari ini, bagaimana pihak kerajaan dapat mengukur pada hari ini AI lagi menambahkan pemikiran kritis, sedangkan pelbagai laporan telah pun dinyatakan. Mungkin yang berhormat Menteri pada hari ini tak membaca surat khabar rasminya, sidang Dewan sekalian. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua, makna kata dia tolaklah hujah yang ketiga pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, pada hari ini Yang Berhormat Menteri kedua juga menyatakan AI membantu murid memahami pembelajaran dengan cepat, sidang Dewan sekalian. Namun, suka untuk saya ingatkan kepada isi Dewan sekalian, cepat tidak bermakna faham, sidang Dewan sekalian. Bagaimana kita nak meningkatkan kefahaman sedangkan laporan 60% gagal tulis esei, lupa cara kira-kira, Tuan Yang di-Pertua. Maknanya pada hari ini kecemerlangan murid lagi merudum, sidang Dewan sekalian, dan bukannya meningkat, Tuan Yang di-Pertua. Jadi kita tolaklah hujah yang kedua di meja perwakilan kerajaan, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, bangun pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi yang menggagaskan usul, tetapi beliau pula yang bincang. Kerana apa? Yang pertama, beliau katakan pada hari ini AI berperanan besar dalam peningkatan guru dan kecemerlangan murid, Tuan Yang di-Pertua.
kerana AI membantu guru sidang dewan sekalian. Namun sidang dewan sekalian suka untuk saya ingatkan kepada isi dewan sekalian, usul pada hari ini ialah AI, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI pemakin kecemerlangan murid, bukannya penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI pemakin kecemerlangan guru. Itu tidak Tuan Yang Dipertua. Dan pada hari ini, jika dikatakan AI ini membantu guru, sebenarnya dia lagilah menyusahkan guru sidang dewan sekalian. Kami tak omong kosong yang berhormat, kerana UKM, kajian UKM 2024 mengatakan bahan AI kadang-kadang bercanggah dengan silibus KSSR dan KSSM dan tidak menepati sensitiviti tempatan Tuan Yang Dipertua. Makna kata pada hari ini, guru mengambil lebih masa untuk menyemak semula bahan-bahan yang disediakan oleh AI Tuan Yang Dipertua, dan itu telah dibuktikan menurut laporan KPM 2024 Tuan Yang Dipertua. Seterusnya Tuan Yang Dipertua, kesalahan di meja perwakilan kerajaan pada hari ini langsung tiada kayu ukur atau banding beza yang dibawa di meja perwakilan kerajaan tentang sebelum dan selepas penggunaan AI, dan di antara AI dengan pemangkin lain sidang dewan sekalian. Inilah kesalahan terbesar di meja perwakilan kerajaan Tuan Yang Dipertua. Dan pada hari ini mereka kata selalu tak berkata tentang guru, tetapi pada hari ini kita bincang tentang bukan tentang guru, tetapi kita bincang tentang murid. Dan kesalahan ketiga mereka katakan mereka tidak pernah kata kepada kita bahawa hari ini terdapat pelbagai inisiatif untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan yang dibawa daripada meja perwakilan pembangkang. Baiklah Tuan Yang Dipertua, ditinggalkan dahulu meja perwakilan kerajaan untuk kita telusuri hujah di meja perwakilan pembangkang. Tuan Yang Dipertua, kami di Barisan Pembangkang menyatakan 3 hujah yang bertepatan dengan fenomena negara, iaitu yang pertama, peniruan berluasa kecemerlangan tidak terbina. Tuan Yang Dipertua, kita tidak dapat sangka lagi bahawa hakikatnya AI pada hari ini menjadi medan salin dan tampal murid sehingga mereka tidak lagi berfikir sidang dewan sekalian. Seterusnya, hujah kedua, kandungan negatif kecemerlangan tidak produktif. Hujah ini sangat ampuh kerana lambakan kandungan negatif meracuni minda murid dan menyebabkan kecemerlangan yang dibina tidak produktif. Seterusnya, hujah ketiga kami, ketagihan melampau kecemerlangan tidak terjangkau. Hujah ini sangat kukuh kerana semua yang tersedia segera, jawapan cepat tanpa berfikir dan hiburan tanpa henti. Maka, di manakah kerelevanan usul pada hari ini bahawa penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI mampu menjadi pemangkin kecemerlangan murid, sedangkan terdapat kebincangan yang masih perlu diperhatikan. Yang berhormat, saya merayu, kalau benar, katakan benar, kalau salah, mohon mengalah. Usul pada hari ini melibatkan aset negara yang bakal mencanang nama negara. Maka, janganlah kita melakukan dosa yang dalam sedar, kerana jika usul ini diterima, keluhan dan runutan pelbagai pihak akan terus dikedepankan kerana kita telah menerima satu pembohongan Tuan Yang Dipertua. Dan akhir kata, saya tegaskan sekali lagi, kami membangkang 100% usul penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin kecemerlangan murid. Tuan Yang Dipertua, mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat pembangkang ketiga sidang dewan yang dihormati. Demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan bagi sesi penghubungan, Dewan dengan ini ditangguhkan selama 3 minit.
Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 3 minit masa perbincangan yang diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat Wakil pihak pembangkang Ampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat Puan Alisha Umairah binti Abdul Rahman. Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madalangi. Bertemu kita dalam arena pergulungan. Tuan yang dipertua, bangkitnya saya selaku pembangkang kedua pada hari ini dalam arena pergulungan atas 2 peranan utama. Yang pertama, membongkar dan membidas kesilapan demi kesilapan yang telah dilakukan pihak kerajaan. Yang kedua, bangkitnya saya untuk menegaskan kembali pendirian hujah-hujah kami dalam menerima kes usul pada hari ini. Sidang Dewan sekalian, 3 hujah telah dikemukakan oleh delegasi kerajaan pada hari ini. Hujah pertama ialah AI berperanan besar dalam memperkasakan guru dan kecemerlangan murid. Hujah kedua, AI dapat membantu murid memahami pembelajaran secara efektif dengan cepat. Hujah ketiga, AI melahirkan murid berfikiran kritis dan daya saing. Saya mulakan gerak kerja seterusnya. Tuan Yang Dipertua, saya bongkar kesilapan pertama kerajaan melalui hujah pertama, iaitu AI berperanan besar dalam memperkasakan guru dan kecemerlangan murid. Yang berhormat, jelas berdasar hujah pertama mereka cuba meraih simpati kepada seluruh warga dewan. AI hakikatnya hanya menambah beban guru kerana terpaksa menyemak hasil kerja murid, sama ada buatan AI atau pemikiran sendiri. Maka jelaslah AI tidak memudahkan tetapi hanya menyusahkan. Hujah kedua, AI dapat membantu murid memahami pembelajaran secara efektif dengan cepat. Tuan Yang Dipertua, untuk murid memahami sesuatu, AI memerlukan masa yang lama. Jawapan yang segera daripada AI tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Buktinya, UNESCO pada tahun 2024 menegaskan pemahaman sebenar hanya lahir melalui interaksi bersemuka antara guru dan murid yang berasaskan
pengalaman panjang. Hujah ketiga, AI melahirkan murid berfikiran kritis dan daya saing. Ini hanyalah andaian antara pihak kerajaan semata-mata. Menurut laporan Bronkis pada tahun 2023 menyatakan bahawa murid yang selalu menggunakan AI lebih cenderung menyalin jawapan tanpa menilai dan memahami konsep sebenar. Tuan Yang Dipertua, bukankah ini mencerminkan sikap angkuh delegasi kerajaan umpama hendak memikul tidak berbahu, hendak menjunjung kepala kuncung? Maka kami rumuskan hujah pertama mereka koyak, hujah kedua mereka sengsang, dan hujah ketiga mereka terus pincang. Tuan Yang Dipertua, beralih kepada gerak kerja kedua, iaitu mengukuhkan hujah dan merumuskan kes usul. Yang Dipertua, kami di Barisan Pembangkang mengemukakan 3 hujah, iaitu peniruan berluasa, kreativiti tidak terbina. Yang kedua, kandungan negatif, kecemerlangan tidak produktif. Yang ketiga, ketadihan melampau, kecemerlangan tidak terjangkau. Yang Dipertua, AI yang dikatakan pemakin kecemaran murid sebenarnya menjadi racun dalam madu. Bila diikuti kandungan negatif dan meracunkan akhlak, akhirnya lahir ketadihan yang membantutkan minda cemerlang. Tuan Yang Dipertua, timbang tara pembentangan usul pada hari ini, saya kira pihak pembangkang berjaya membuktikan kebincangan penggunaan AI dalam kalangan murid. Maka di akhir bait pergulungan ini, saya merayu agar kita tidak melakukan dosa besar dalam menerima wadah yang bersandarkan pada jihad yang tidak konkret dan akhirnya meranapkan anak bangsa. Maka dengan itu, Tuan Yang Dipertua, saya mohon terus membangkang. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati. Seterusnya, kita mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Syahir bin Sukarti. Memaafkan saya, dipersilakan Muhammad Haikal Zuhairi bin Zamri. Yang Dipertua, setelah mendengar hujah kedua pihak, jelas bahawa pihak kerajaan telah berjaya membuktikan bahawa AI bukan sekadar alat moden, tetapi satu pemakin penting dalam meningkatkan kecermelangan murid dari segi kefahaman, motivasi dan kecekapan pembelajaran. Hadirin sekalian, pihak pembangkang hari ini banyak bermain dengan ketakutan dan andaian, namun gagal menafikan realiti bahawa dunia pendidikan hari ini sedang bergerak ke arah pembangunan teknologi secara meluas dan terkawal. Warga Dewan sekalian, pihak pembangkang membawa hujah yang goyah tidak berpijak pada realiti pendidikan semasa, seolah-olah mereka menutup mata terhadap perkembangan dunia yang semakin bergerak ke arah digitalisasi dan teknologi pintar. Mereka menggambarkan AI sebagai ancaman, sebagai alat. Sedangkan di sekolah-sekolah hari ini, teknologi ini sudah pun digunakan sebagai alat bantu yang memperkukuh proses pengajaran dan pembelajaran. Hakikatnya, dunia pendidikan tidak lagi boleh kekal statik dengan kaedah lama semata-mata, sedangkan murid kini hidup dalam era yang serba digital. Seperti yang dikatakan, galakan peniruan, kandungan yang tidak sesuai dan kandungan yang negatif sebenarnya ada terhadap pada individu itu sendiri, dan itu sebenarnya pada kesalahan etika dan bukan pada kesalahan AI. Bagi menguatkan hujah di pihak kerajaan, iaitu pertama, meningkatkan keberkesanan guru. AI mengautomasikan tugas rutin, memperibadikan pembelajaran dan menyediakan analitik prestasi yang tepat. Ini meningkatkan keberkesanan pedagogi sebanyak 78%. Seterusnya, penyediaan kandungan dan rancangan pengajaran pantas
AI seperti ChatGPT membantu guru menjana idea inovatif dan menyediakan rancangan pengajaran harian. Selain itu, AI melahirkan murid yang kritis dan berdaya saing selaras dengan keperluan era digital dan reformasi kurikulum 2027. Membina daya saing iaitu literasi AI, pendedahan awal kepada AI, contohnya perintis 11 sekolah yang di mana mempersiapkan murid dengan kemahiran yang dicari oleh industri. Tambahan pula, dunia pendidikan global kini sudah bergerak ke arah integrasi teknologi, memastikan murid lebih bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Jika kita menolak AI, kita sebenarnya sedang menolak perubahan yang sedang berlaku di seluruh dunia. Kerajaan juga menegaskan bahawa AI membantu merapatkan jurang pendidikan, memberikan akses pembelajaran yang lebih adil kepada semua murid tanpa mengira latar belakang, sekaligus meningkatkan peluang kecemerlangan secara menyeluruh. Pihak kerajaan ingin menekankan bahawa AI bukan lagi sesuatu yang asing atau eksperimen masa depan, tetapi sudah menjadi sebahagian daripada ekosistem pendidikan moden di seluruh dunia. Maka menolak AI atas dasar ketakutan semata-mata menunjukkan pihak pembangkang masih tidak memahami keperluan pendidikan abad ke-21. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muhammad Haikal Zuhairi bin Zamri. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah sama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Saya selaku Yang Arif, Tuan Yang di-Pertua Dewan, dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa